Seperti dijanjikan semalam, kita nak tunggu kan. Kita buang ni, hari ni tengok hasil dia. Tengok tu. Bila kencing dia berubah menjadi habuk ataupun dia kembang. Sebaiknya kita tapis. Cuma kita tak tapis, dia akan tunjuk cara macam mana kita nak buang kencing dia. Dia leceh lah kan. Patutnya kita ada tapis. Tapi serius kencing memang tak ada bau. Kencing tak ada bau. Memang tak bau kayu je. Memang best. Aku rasa ini paling best lah. Paling jimat lah. Tapi kerja lah. Banyak benda kan. Tapi nak napis dia punya kencing. Sebab kencing dia bertukar jadi macam ni. Wow. Okay. Tukar jadi habuk ni awak. Ni habuk ni. Satu cara lagi iaitu kita boleh biarkan sampai semua dah hancur baru kita buang. Ada juga sebab kayu ni bila kucing kencing dia jadi habuk sekalipun dia tak berbau kan. Dia tak bau hancur. Dia tak sama macam mana kita pakai pasir, tofu ataupun kristal. Ini kelebihan kayu. Cuma kerja yang agak leceh dan tak semua kucing nak berak dan kencing dalam ni. So yang mana nak cuba kayu lah, campurkan dengan pasir yang ada kat rumah ke ataupun buat dua bekas. Yang ni ada baki-baki ni kita buang. Tak apa, esok kita pergi tapis. Saya lupa nak pergi tapis. Sebenarnya macam ni baru bertapis lah. Tidak yang elok tu tak buang sekali. Nampak? Kalau kata dia berak kan, untuk najis dia akan berada di atas ni. Dan kayu ni akan serap bau najis tu. Nampak? Semalam tu belen ni banyak lagi kan. Sikit je pakai sebenarnya. Okey, siap.